Sistem ni akan menjaga kereta kita agar berada dalam laluan yang sebenar. Bukan laluan orang-orang yang sesat. Bukan. Saya dekat korang tentang sistem ADAS. Korang tahu tak ADAS tu apa? Yes, hari ni ramai semua pernah dengar tentang ADAS. Sebab kereta-kereta baru sekarang, pengeluar-pengeluar kereta semua berlumba-lumba bagi kelebihan pada ADAS sistem. Jadi siapa nak beli kereta, dia akan tawarkan kereta kita ada ADAS. Yang korang pun dengar, ada ADAS tapi korang tahu tak ADAS tu apa? Atau korang just tahu ADAS ni hanya untuk safety features. Tapi apa features-features yang ada pada ADAS tu? Alright, so hari ni saya nak buat video, nak sharekan pasal sistem-sistem dan fungsi-fungsi dalam ADAS. Tapi kalau saya buat satu video yang menerangkan semua fungsi ADAS, video ni akan jadi sangat-sangat panjang. Mungkin setengah jam, mungkin 1 jam. Tapi saya nak buat hari ni part by part dengan menerangkan sistem ADAS satu per satu. Saya mulakan dengan sistem LDW, iaitu Lane Departure Warning. Apa fungsi Lane Departure Warning? Sistem ni akan menjaga kereta kita agar berada dalam laluan yang sebenar. Bukan laluan orang-orang yang sesat. Bukan. Jadi dia adalah sistem yang memastikan laluan kereta kita berada di laluan yang sebenar. Okey? Supaya kereta kita ni taklah tersasar ke jalan sebelah. Okey? Kan kat jalan tu ada line kan? Jadi daripada ada sistem ni, dia akan detect line tu. Jadi kalau kereta kita ni bawa kena pada line atau nak ke line ataupun dah terlebih line, nanti sistem ni akan keluar bunyi beep. Tit. Ataupun dekat steering akan terasa vibrate. Dekat screen pun dia akan tunjukkan kereta kita ni dah keluar daripada line. Macam tu lah kan. Kiranya dia bagi warning. Jadi kita masuklah semula ke dalam line kita. Dan driver pun alert pada pemanduan. Kadang-kadang kita leka sambil-sambil duduk borak kan. Cerita. Kereta dah tersasar. Jadi nanti dia bunyi tit. Ataupun dekat steering ada vibration. Okey. Maknanya kita dah tersasar. Jadi alert pada laluan kita. Itu fungsi ADAS yang pertama saya nak kongsikan, iaitu Lane Departure Warning. Okey guys, dapat sesuatu. Kita akan kongsikan lagi sistem-sistem ADAS pada next video saya. Jadi korang janganlah jauh-jauh. Follow rapat-rapat. Assalamualaikum. Sharing